Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan saudara pengacara majlis, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Azam Shah bin Abdul Majid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu, yang berusaha Encik Asmawi bin Muhammad Mokhtar, Penolong Kanan Pentadbiran, yang berusaha Puan Julie Sabrina Lam binti Abdullah, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang berusaha Puan Sabiha binti Abu Bakar, Penolong Kanan Co-Curriculum, Jawatan Kuasa Kerja Program Pembudayaan Bacaan Digital edisi ke-7, murid-murid yang diraikan, guru-guru yang berdedikasi, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030, salam Ipoh Bestari Sejahtera. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnia dan keizinannya program Pembudayaan Bacaan Digital yang telah dianjurkan selama 2 minggu sejak bulan Jun lalu telah berjalan dengan sukses seperti yang direncanakan. Tahniah kepada pihak sekolah yang telah mengaturkan satu program yang sangat luar biasa ini. Saya amat berbesar hati dan berterima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan kalam itifah sebagai pembukaan dan pelancaran program yang telah memasuki edisi ke-7. Seingat saya pernah menghadiri majlis yang seumpama ini pada tahun 2019, iaitu sesi penyampaian hadiah dan penutupan program ketika itu. Tahniah dan syabas kepada pihak penganjur iaitu unit ICT dan pusat sumber sekolah yang secara konsisten melaksanakan program ini selama 7 tahun berturut-turut. Anak-anak dan guru-guru yang dikasihi sekalian, membaca bukan sekadar menatap aksara bercetak di halaman dan muka surat kertas seperti buku, majalah, komik, surat khabar, poster dan sebagainya. Membaca adalah satu proses yang jauh lebih besar daripada ini. Kini zaman teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan membaca ini jauh lebih mudah dan murah. Membaca melalui peringkat maya. Penggunaan peringkat elektronik ini dan laman maya sangat memudahkan kita memperolehi ilmu. Berbagai bahan bacaan dan bahan interaktif tersedia untuk dieksplorasi oleh kita semua. Yang penting bagaimana kita mengambil kesempatan dan peluang untuk melipat gandakan ilmu pengetahuan. Terdapat banyak platform membaca secara percuma seperti Flipbook, Gutenberg, D-Book, Jabatan Penerangan dan sebagainya. Malah PDF Drive menyediakan bahan bacaan sebanyak lebih 74 juta judul buku. Sidang hadirin sekalian, izinkan saya menjelaskan tentang tabiat membaca rakyat Malaysia berdasarkan satu kajian. Pada tahun 2005, Kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia mendapati rakyat Malaysia membaca 2 buah buku setahun sahaja, ya. Sedangkan pada ketika itu kadar cilik huruf rakyat Malaysia sangat tinggi. Apakah maknanya ini? Ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia tidak gemar membaca atau malas membaca. Lebih malang lagi, pada tahun 1984 kaji selidik yang diketuai oleh Allahyarham Profesor Atan Long mendapati minat membaca di kalangan rakyat Malaysia hanya 2 muka surat setahun
Kempen demi kempen dilaksanakan dan bukan budaya membaca menjadi darah daging para warga. Seterusnya, kajian yang sama dijalankan pada tahun 2014 oleh Perpustakaan Negara. Hasil ini mendapati rakyat Malaysia membaca lebih 15 buku setahun, dan data terkini berdasarkan kajian profil membaca rakyat Malaysia pada tahun 2022-2023 yang telah dijalankan hasil usaha bersama Perpustakaan Negara Malaysia dan pasukan perunding UiTM menunjukkan minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia telah mencapai 86.6% dengan purata 24 naskah bacaan. Berdasarkan kajian tersebut, keseimbangan bahan bacaan daripada 24 naskah, 16 daripadanya adalah bahan bacaan bercetak dan 8 lagi adalah bahan digital. Sudah tentu bilangan ini menunjukkan kegairahan membaca kita semakin baik. Anak-anak sekalian, saya amat teruja dan terkejut apabila dimaklumkan bahawa sekolah ini mengadakan satu program membaca yang sangat luar biasa. Lebih daripada itu, kita sangat biasa dengan kempen membaca kerana saban tahun kempen ini dilaksanakan di mana-mana. Justru, apakah keistimewaannya? Keistimewaannya kerana sekolah ini telah melaksanakan satu inovasi baharu dalam program kesedaran membaca di kalangan murid dan guru. Kempen pembudayaan bacaan digital, iaitu kesedaran membaca dalam kalangan murid dan guru untuk 7 tahun berturut-turut dilaksanakan tanpa gagal. Tahniah, saya sering mengikuti perkembangan sekolah ini melalui media sosial sekolah seperti Facebook dan TikTok yang kelihatannya sangat aktif dan interaktif. Sebagai tambahan, sehingga hari ini saya menjadikan hobi semasa saya bersekolah dulu iaitu membaca sehingga hari ini, dan saya harap murid-murid sekalian dan juga guru-guru mempunyai hobi membaca, tak kira sama ada bahan digital atau buku fizikal yang kita boleh beli di mana sahaja untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Ilmu ini yang kita dapat tidak semestinya terhenti selepas kita habis bersekolah. Ilmu kita perlu cari sehingga selagi hayat di kandung badan. So, harap semua murid-murid dapat membudayakan bacaan sama ada secara digital maupun fizikal untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita pada masa hadapan. Tahniah dan syabas kepada kepimpinan sekolah. Tahniah juga kepada PIBG yang menjadi rakan pembangunan yang mampan dan aktif serta memberikan komitmen dalam meneruskan agenda kecemerlangan sekolah ini. Ayuhlah sama-sama kita berganding bahu mengembeling segala kudrat untuk memajukan pendidikan anak-anak di sekolah ini. Saya berharap hadiah yang ditawarkan kepada penerima anugerah Nilam yang akan disampaikan pada bulan Disember nanti akan membakar lagi semangat anak-anak untuk terus membaca dan mengambil bahagian dalam program edisi yang ke-8 pula. Jika kalian banyak membaca, akal bijak umpama pendeta. Jika kalian gemar membaca, pandai menimbang bagai neraca. Jika kalian seronok membaca, nescaya cerah akal dan minda.
Jika kalian bijak berbahasa, dewasa kelak tidak putus asa. Jika kalian tersangat terkun, lahirlah bangsa hebat dan santun. Jika kalian berakal ilmuwan, kelak terlahir generasi begawan. Dengan ini, saya melancarkan program pembudayaan bacaan digital Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu edisi ke-7. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.